kerana mereka tawarkan bola sepak Liga Juara-Juara. Assalamualaikum, selamat datang kembali ke channel Hisham Football Talk. Seperti biasa, aku akan update dekat hampa semua pasal perkembangan semasa jendela perpindahan pemain. Hari ini, kita akan masuk ke pasaran perpindahan penyerang dari Vitor Gyökeres, Benjamin Sesko sampai ke perpindahan posisi back kiri Andy Robertson, Milo Krkić dan juga Mathys Tel. Jadi, jom kita mulakan. Mathys Tel, penyerang muda Perancis yang telah dipinjamkan ke Tottenham daripada Bayern, akan kekal di klub London itu. Tottenham dan Mathys Tel sudah mencapai kata sepakat untuk kontrak baru sehingga tahun 2031. Tel bersetuju dengan semua syarat yang telah ditawarkan oleh Spurs dan bersedia untuk kekal bersama projek baru di bawah jurulatih baru mereka, iaitu Thomas Frank. Yuran perpindahan akan jadi seperti berikut: 35 juta euro bayaran tetap, 5 juta sebagai add-on, 10 juta pun sudah dibayar sebagai yuran pinjaman pada bulan Januari yang lalu. Jumlah penuh pakej ialah sebanyak 50 juta euro untuk Mathys Tel kekal di Tottenham. Dan dalam video sebelum ini, aku dah maklumkan dekat hampa semua di setiap video aku bahawa Milo Krkić hampir pasti akan menjadi pemain Liverpool. Perjanjian sudah hampir selesai. Jadi, penyokong Liverpool hampa tak payah duk risau langsung. Sebab apa? Milo Krkić akan jadi player Liverpool dan aku sangat yakin. Sementara itu, Bournemouth pun telah sahkan pembelian back kiri baru dari Rennes, iaitu Truffert dengan bayaran 13.5 juta euro plus 10% klausul jualan masa depan. Ini mengesahkan bahawa Bournemouth tak lagi bersaing untuk mengekalkan Krkić. Jadi, sekali lagi aku tegaskan, Milo Krkić ke Liverpool di Almeida. Dan manakala Atletico Madrid tak duduk keluar cerita pasal Andy Robertson. Yang kita tahu, Atletico Madrid ni memang sedang cari back kiri baru. Banyak kabar angin tentang Theo Hernandez, tapi aku boleh sahkan tiada perbincangan konkret daripada apa yang aku baca ataupun hampir selesai antara Atletico dan juga Theo Hernandez. Sasaran utama Atletico Madrid ialah Andy Robertson dari Liverpool. Dan berdasarkan maklumat dari apa yang aku baca dari sumber yang aku ikuti, Robertson sudah pun membuka pintu untuk kemungkinan berhijrah ke klub Spanyol. Agent dia sama dengan Trent Alexander-Arnold. Namun Atletico Madrid masih berharap dapatkan Robertson secara percuma ataupun sekurang-kurangnya dengan yuran yang agak murah. Sekarang kita tunggu jawapan rasmi dari Liverpool. Sekarang kita masuk ke topik penyerang blok. Vitor Gyökeres kekal sebagai sasaran utama Arsenal. Itu yang pasti pada musim panas ini. Tapi Man United pula masih buat panggilan setiap hari untuk kekal berhubung dengan ejen pihak pemain. Walaupun begitu, dari semua yang aku baca, Gyökeres telah memberi keutamaan kini kepada Arsenal kerana mereka tawarkan bola sepak Liga Juara-Juara. Gyökeres belum tolak tawaran United secara rasmi lagi. Dia cuma utamakan Arsenal selagi tawaran masih di atas meja. Pada masa yang sama, seperti kita tahu juga yang Arsenal juga sedang berunding dengan ejen Benjamin Sesko dan juga klub Red Bull Leipzig. Tiada sebarang bidaan dan juga tawaran rasmi lagi daripada Arsenal kepada Red Bull Leipzig. Tapi rundingan sedang berjalan dari klub ke klub dan dari ejen ke klub. Jadi, buat masa ni, Gyökeres dan Sesko adalah dua sasaran utama Arsenal. Arsenal juga masih pertimbang salah satu yang mereka nak kejar secara rasmi. Dan Man United pula masih berminat terhadap Gyökeres. Tapi, hampa kena tahu bahawa peluang untuk United untuk mendapatkan Gyökeres adalah sangat-sangat sukar. Dan kalau Arsenal lepaskan satu, mungkin United akan rebut peluang untuk mendapatkan salah satu pemain tersebut. Satu lagi nama besar yang masuk radar klub-klub besar Eropah, Hugo Ekitike, Chelsea. Sepertinya aku pernah bagi tahu dekat hampa di dalam video-video TikTok aku, ada buat panggilan, pertanyaan kepada pihak Hugo Ekitike. Mereka tanya, harga jawapan yang diterima 100 juta. Itu saja. Chelsea buat masa ni tak sanggup nak bayar harga 100 juta tersebut. Liverpool pula sedang masuk persaingan. Jika Darwin Núñez dilepaskan ataupun dijual kepada klub-klub lain. Núñez sedang diminati klub dari Spanyol, Arab Saudi dan juga Napoli. Man United juga ada hubungi AJ Ekitike 2-3 hari yang lalu, masih pantau situasi sebab mereka perlukan penyerang baru. Okey geng, hampa bagi aku pendapat tentang apa yang aku kongsikan mengenai cerita ini. Aku tunggu komen-komen hampa di bawah ini. Jangan lupa tekan like dan share video ini. Hidupkan lonceng notification dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.